Okay, tadi sebelum kau datang tadi kan, aku ada keluar tadi. Aku keluar tadi, aku beli ayam tau. Okey, aku bagi RM5. Ayam tu RM4.5 weh. Tapi tiba-tiba dia pulangkan balik baki dia dalam RM5 ke RM6, RM6 tu tak. Aku rasa lah kan, kalau pada pendapat kawan, apa kau nak buat tu? Kau ni kenapa? Kau yang bodoh. Aku tak bodoh. Benda rezeki depan mata. Orang acik kantin tu tak erti kira. Jadi dia bagi lebih. Aku ambil lah rezeki aku. Lepas tu pun nak salahkan aku pula. Oh, okey, faham. Si kau ramai kan? Okey, faham. Baik. Hello. Aku rasa kan, kau tak payah kawan tu. Jadi kan, aku ada RM5 ayam. Lepas tu dia pergi ambil duit tu lah. Orang tu bagi banyak tu dekat aku. Aku rasa kawan macam tak boleh pakai tu, kawan ni macam ni tu. Dia ambil kesempatan kau tahu dalam kesalahan orang. Uish, bahaya tu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ryan. Kau serius lah? Okey, baik. Okey, sekejap aku nak tunjuk sekejap. Aku nak bagi tahu kat semua orang sekejap kat grup kita. Weh, kau nak tahu siapa ada Rosman kan? Dia telah ambil kesempatan tau. Jadi, kita jangan kawan dia tau. Dia telah, kalau kita jumpa dia, kita buat muka marah atau buat palau dia, okey? Duh, kau apa ni? Pandang-pandang aku. Aduh tak?